Datuk Ram Singh buat laporan polis. Pendedahan Circle 19 gegar inkues Zara Khairina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke channel Aku Studio. Dalam dunia pendidikan yang sepatutnya melindungi, wujud sebuah rahsia yang akhirnya pecah di tengah-tengah inkues paling hangat tahun ini. Dan hari ini, seorang peguam mengambil langkah yang jarang dilakukan. Bukan meminta, bukan mencadangkan, tetapi bertindak sendiri. Datuk Ram Singh, peguam kanan yang mewakili salah seorang pelajar tertuduh, melangkah masuk ke Balai Polis Luyang dan menfailkan laporan polis terhadap kumpulan pelajar yang dikenali sebagai Circle 19. Semuanya berpunca daripada jawapan saksi di mahkamah, jawapan yang mencetuskan detik paling tegang dalam inkues kematian Zara Khairina. Satu kumpulan pelajar, satu kematian dan kini satu laporan polis. Ini adalah kisah penuh drama, tekanan dan kebenaran yang cuba dibongkar. Inilah inkues Zara Khairina, Circle 19 terbongkar. Segmen 1. Pengenalan kes. Zara Khairina Mahathir, seorang pelajar remaja. Pada 16 Julai, jam 4 pagi, beliau ditemui tidak sedarkan diri di dalam longkang berhampiran asrama sekolahnya, SMKA Tun Datu Mustafa, Papar. Keesokan harinya, beliau pergi selamanya. Inkues dibuka bagi mencari kebenaran. Tetapi apa yang ditemui bukan sekadar kecederaan, bukan sekadar insiden jatuh, tetapi satu kumpulan pelajar yang disebut berulang kali di mahkamah. Circle 19. Segmen 2. Apa itu Circle 19? Menurut keterangan saksi-saksi, Circle 19 bukan geng rasmi, tetapi kumpulan 19 pelajar yang sangat rapat dan bergerak sebagai satu unit. Ada yang mendakwa ia hanyalah kawan akrab. Ada pula yang menyebut mereka menggunakan bahasa kasar, memaki dan didakwa menekan pelajar lain. Dan kemungkinan kaitannya dengan Zara mencetuskan ketegangan di mahkamah. Segmen 3. Drama soal balas mahkamah. Dalam inkues, Peguam Datuk Ram Singh menyoal saksi ke-54 penolong Ketua Guru Disiplin, Nurul Syahadah Ibrahim. Pertanyaan pertama sudah cukup tegang. Adakah Circle 19 masih wujud di sekolah ini? Ya, Tuan. Jawapan itu membuat suasana mahkamah berubah serta-merta. Mengapa ia masih dibenarkan? Kami tidak pernah membenarkan sekiranya ada circle-circle yang tidak baik. Kemudian peguam mengaitkan kumpulan itu dengan kemungkinan punca buli. Circle 19? Mungkin sebab Zarah dibuli, diejek. Apa jawapan anda? Saya tidak pasti, Tuan. Satu jawapan yang mengubah segala-galanya. Peguam menekan lagi. Sebagai ustazah, bolehkah anda kembali hari ini atau esok dan berikrar untuk menghapuskan Circle 19? Boleh atau tidak? Circle 19 bukan geng, Tuan. Ram Singh tidak berpuas hati. Tidak, hapuskan sahaja. It's up to you, your conscience, not mine. You gonna live with it. Saksi akhirnya berkata mereka sudah mengingatkan pelajar agar tidak berpuak-puak selepas mengetahui kewujudan kumpulan tersebut. Namun, sesuatu yang penting terbongkar. Bila anda tahu tentang Circle 19? Selepas kejadian, tetapi saya tidak pasti bila. Kemudian muncul soalan paling panas. Adakah kamu tahu perkataan menghinakan, memaki yang mereka gunakan? Do you know or not? Ya, Tuan, saya tahu. Ketika ditanya adakah laporan polis akan dibuat, boleh kamu buat laporan polis? Atau takut kena buang kerja? You have to save a person's life. Saya tidak pasti, Tuan. Jawapan itu membawa kepada letusan paling besar dalam inkues. Saya akan buat laporan polis berhubung saya tidak pasti. Segmen 4. Detik dramatik Ram Singh ke Balai Polis Luyang. Dan benar, ketika mahkamah berehat untuk makan tengah hari, Datuk Ram bangkit dari kerusinya, keluar dari bangunan mahkamah dan memandu terus ke Balai Polis Luyang. Jam menunjukkan 1 suku tengah hari. Di sana, beliau menulis laporan rasmi, mendesak polis, menyiasat kewujudan Circle 19, mengambil tindakan tegas sebelum tragedi kedua berlaku, mengkaji disiplin sekolah yang didakwa gagal mengawal budaya berpuak-puak. Tiada lagi, tidak pasti. Tiada lagi, nanti. Tiada lagi, kita lihat dahulu. Ini tindakan seorang peguam yang merasakan nyawa pelajar lain mungkin terancam. Zara Khairina tidak kembali, tetapi suaranya masih bergema melalui inkues ini, melalui setiap saksi, melalui setiap soalan yang ditanya. Dan kini,
melalui tindakan berani seorang peguam yang percaya jika tiada tindakan hari ini, nyawa seorang lagi pelajar mungkin melayang. Kisah ini masih belum tamat. Inkuest masih berjalan. Lebih ramai saksi bakal dipanggil. Dan kebenaran sedikit demi sedikit sedang terbongkar.